Oish. Hai, Assalamualaikum rakyat-rakyat Malaysia. Ya Allah, misai aku ni dah sumpah dah kena wax. Aku tak suka tau. Aku tak suka. Rasa muka aku macam kira jauh sikit. Okay, baru nampak clear. Dekat ya Allah. Ni misai aku nak kena wax. Aku tak pernah shave aku punya beard ataupun misai. For your information. Anyways, so ni rumah aku, rumah Airbnb aku dah siap kemas. Okay, sekejap lagi aku sebenarnya nak order U-Haul. U-Haul tu macam Lala Move tau, dia bawa barang ni, tapi mahal sangat. So, I think aku akan buat 2 trip naik Uber ataupun naik Lyft. Lyft dengan Uber lebih kurang je harga dia, tapi lagi murah daripada U-Haul. U-Haul 150 CAD. Kalau convert ke Malaysia 300. Kalau aku naik Grab ataupun aku naik Lyft ataupun Uber, satu trip dekat je depan ni. Terus tak adalah 3 km daripada sini. So aku check tadi dalam $19. $19 convert Malaysia RM60. Jalan, aku tak kisah, aku nak jimat. Aku balik jalan kaki sebab 3 km je. Balik-balik pun sihat lah juga, aku kan burn kalori. Lepas tu buat lagi satu kali trip 120. Daripada aku bayar 300, dah. Ni tanta aku buat satu trip ni boleh ni, satu trip ni. Gimana pula nak marah aku kan. Tengoklah macam mana. Kalau aku ni macam tak nak lah cek gaduh dengan orang sini, aku buat dah 2 trip. Sorry lah, mesin basuh aku tu, aku tengah basuh baju lagi. Sekarang aku nak bawa ni semua turun bawah. Nampak? Turun. Aku nak pakai boot ni kan. Okay, boleh. Hari tu semalam sampai sini haji. Memang kau tak boleh, memang kau kena berenang dalam snow tu. Ni boleh lah ni lalu. Tunggu kat situ. Tapi rimas dia ni, kau sekejap lagi tergelincir apa semua. Penat tau. Penat weh. Penat tu kan. This season diorang cakap diorang perlukan lagi banyak duit. Kau faham tak maksud aku? Living cost kat sini dah mahal. Lepas tu bila time snow, diorang kena keluar lagi banyak duit. Lagi banyak cost of living diorang kena spend sebabkan snow. And the fact that tahun ni paling teruk snow dia. Time aku datang, jom kita turun. Aku dah order Grab, aku dah order Uber. Bukanlah Uber, Lyft, nama LYFT. Lantaklah Uber. Aku dah order Uber. And aku order Uber yang besar, boleh muat ni semua. Siap luggage, dia kata 6 atau 4 hingga ke 6 luggage. Ngam-ngam lah ni $30. Okey lah, RM90 kan. Daripada aku keluar $150, memang hidup lah. Yeah, so freaking cold. The salji everywhere. Yeah. Penat gila weh tadi. Aku tadi kena cepat-cepat, kalau tak aku kena denda sebab aku tak boleh suruh orang driver tu berhenti kat tepi jalan. Aku turun, aku campak semua luggage aku dekat salji tu, jadi dia macam tak kemek lah punya luggage kan, dia jatuh pump. Lepas tu aku cepat. Nice ni, aku rasa macam kelang kabut gila. Sekarang kat bawah aku ada lagi 2 luggage dengan 1 stroller. Lepas tu aku ada lagi banyak parcel. Sebab tadi kat counter tu orang cakap, you have delivery. And I said, oh okay, later I come back. Babe, aku rasa macam aku ni janda yang kena tinggal dengan lelaki. Aku tak serabut. This is so not me. Selalu aku memang very tenang. Ya Allah. Kau faham tak? Sampai kau tu tak, aku dah pijak salji ni kan. Kaki aku dah masuk dalam. Sekarang ni kasut aku ni penuh dengan ais ni. Kaki aku tengah beku sekarang ni. Sumpah. Sekarang aku memang nak bergaduh. Aku nampak Mak Saleh, aku memang nak lempang muka dia. Sebab aku tak tahu, sebab aku tengah rushing. Tiba I'm in Canada, y'all. If I can, y'all can too. Cantik rumah aku. Terus masuk cahaya. Terus terang satu rumah. So ni barang-barang. Jomlah kita buka satu-satu susun, okey? Aku dah macam mak-mak dah. Bawa segala. Sampai mak aku tak habis lagi, ada lagi. Kepada yang korang nak tahu, ni adalah kitchen kit aku tau. Dalam ni ada macam-macam. Jadi aku tak payahlah nak beli
senduk ke apa ke. Sebab kat dalam ni ada pillar, ada macam-macam. Ada ni. Nampak is it? So dia ada literally ada measurement spoon, ada piping ni. Ini aku tak buat unboxing lagi kan sebab aku tak kuasa. Lepas tu ada tweezer. Ya, very basic thingy lah. Lepas tu kat sini ada segala senduk-senduk ni. Jadi kan aku dekat rumah ni tak payah beli pisau, tak payah apa. Sebab dah memang ada segala benda dalam ni. Let me show you pisau dia. Ni adalah kitchen kit aku. Nampak tak pisau? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis pisau. Ada senduk dia, ada apa, batu asar tu. Ni adalah wajib kalau aku tak bawa pergi kitchen, maka aku kena tolak. Benda-benda macam ni, kalau professional chef, dia akan bawa barang-barang dia pergi dapur tau. Tak kisahlah kitchen restoran mana, dia akan bawa barang-barang dia. Ni ada buku nota aku 2. Ada penimbang ni ha. The measurement cup. Ada tong, ada whisk. Actually kan ni semua high quality. Lepas tu ada spoon. Wait, I have extra spoon. They have. Terus apa aku invest? Ni baju-baju tapi ada ni. Oh, boleh cari. Ini hanging aku. Barang aku akan letak atas. Tapi depends lah. Ni aku belum habis susun lagi. Yang ni aku akan letak luggage. No, ni baju. Luggage belah sana. Dia ada 2. Let's get started. So aku ambil parcel aku. Here. Actually there's a lot. Tapi for today, only this one. They say. Cause my parcel keep coming, they say. Kita buka yang kecil dulu lah. Aku tak tahu ni apa. Aku suka lah dia punya sellotape. Dia pakai paper. Very sustainable. But paper dia kan macam ada benang-benang so that the sellotape tu tahan lama lah. Kuat lah. Lah explanation. This is gonna be my video pakai mic. Wait, kita try jom. Wait. Oh, that's cute. That's freaking cute. That's so cute. I love it. Oh, yeah, that's cute. This is so cute. The packaging. Okay, definitely not so cute because it hurt my hand. Oh my god, that's a lot of things inside and I'm so overwhelmed. We have USB, we have magnetic, we have some like socket to like plug in inside the. Sorry lah kuku aku. Kat sini tak mampu nak manicure. Tapi kat sini sama je harga dia dengan Malaysia Kat sini harga dia $35. Kat Malaysia 100 lebih juga. Sama je. So we have this. Aku tak tahu ni apa. Buruknya kuku aku tak sanggup nak buat close up. Oh my god, so ugly. All the cuticles nampak tak? Oh my god. Tapi kalau aku buat macam tak guna sebab aku masuk kitchen. So like this. Dia aku rasa dia macam boleh control the audio.
And then this one is... Oh, what is this? Dia punya socket? Is it? And then what am I gonna do with this one? Okay, bismillah. Hello, hello. Hello. Hi, hello. Hi guys. Korang dengar tak suara aku? Weh, best weh. Best gila pakai benda ni. So kalau aku cakap jauh-jauh macam, oh, sorry. So this is my house. As you guys can see, tak adalah besar mana, tak adalah kecil mana. Alhamdulillah, ini rezeki yang kita ada. So jom kita unboxing yang lain pula. Oh my god, beratnya. Ini adalah barang yang kedua untuk hari ini. What the heck? Oh. Detergent. Is it? Benda apa yang basuh-basuh baju tu? Press and turn. Press and turn. Oh. Oh my god. Aku rasa macam nak makan benda ni tau ni. ASMR. That's not me. Okay, so this one is apa ni? Jacket holder. Aduh, aku malas ni nak buat benda macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Mana nak kena start dulu ni? Okay. Ni ada 3 kaki. 038000 sedia membantu. Hey, 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 hey. Aku pula penyanyi. Aku ni kemahiran hidup aku memanglah ke laut ya, aku cakap dengan kau. Aku memang mahir dalam kehidupan, tapi kemahiran hidup yang ini. Korang pernah tak kadang-kadang macam korang dah buat sesuatu kan, dah setengah jalan kan, kau macam, ya Allah, betul ke apa aku buat ni, ya Allah? Kau pernah tak? Sebab aku selalu. Okay, lepas tu kita masukkan B. Mana B? B. Oh, B. B. Nah, gitu. Kita masukkan B. B kita masukkanlah kat sini ya. Bismillah cinta. Nah, ni pasal apa? Alamak. Ada meja ke? Lah, ada meja lah. Ada meja. Lepas tu kita pasanglah meja ni. So am I right? Nana sama mereka fikasi. Hey. Sayangan. Kan laki aku pula Korean, laki aku pula Taeyong kan. Taeyong macam Taeyong pula macam apa? Baru habis tua kan. Pasal aku saja macam nak trouble kan Taeyong aku kan macam korang janganlah kecah-kecah aku. Aku minat Taeyong. Taehyung. Villa Vivi. Vagina. Go. So kan, macam aku kan macam aku dah buat kan. Dia pula penat travel the world. Fuck up the world. So dia dah balik apa? Balik daripada tua tu kan. Badan dia masam. Aku macam bila dia datang nak peluk aku tu aku macam no. Macam tu. Tapi aku suruh dia buat ni. Ayangan, 이거는 이거 파상입니다. Pasti dia marah aku. So, dia nak peluk aku tak bagi, tapi nak suruh aku pasang-pasang pula gitu, dia marah. Dia ngadulah dekat Jungkook. Dia cakap perangai bini dia ni banyak songel. Bini dia banyak minta lah. Aku ni balik nak jumpa bini aku. Bini aku suruh aku pasang ni. Pergilah makan masyarakat Korea.
Tapi dia kena talak aku dalam bahasa Melayu. I don't care. Kau pelat pun pelat lah. Kan? Saja. Kau ingat senang nak ceraikan aku. Ceraikan aku dalam bahasa Melayu. Tak nak bahasa Korea. Aku talada Imran binti Barda dengan Tara ketiga nadu Tara sensei. That's not me, bitch. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hati pun senang. Buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Memanglah susah tak ada gunanya. Apa benda lah lagu dulu-dulu. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Kau nak macam mana? Susah memang susah lah. Apa maksud kau susah tak ada gunanya? Memang guna ke tak guna ke, kau memang kena hadap kesusahan dalam hidup ni. Ya? Macam mana indah mu hidup kau, sebab setiap orang mesti ada kesusahan dia. Gitu. TED Talk. So nanti aku lekat kalau winter jacket aku kat sini. Kita pula winter wak. Kita winter. Kita tak jacket lah. Kita adalah sangkut hoodie kat sini wak, kan? Hoodie viral ke? Tak, kita winter jacket. Nak tahu nak mana kita kena pakai. Kita bukan pakai untuk fashion, pakai sebab winter. Already want nothing, whenever someone else, we having better discussion. Whenever I say move on too fast, then don't go last. And I'm sorry. Mana saya go my face. Guys, kita ada lagi satu. Yes. So ni aku akan letak sana. Kita akan boxing lagi satu. Yang ni yang berat sikit lah. Benarnya. Aku beli yang macam local tu tau. Dekat Muji. Lepas tu dia bagi aku macam ni. So dia akan salut dengan, kau tahu macam cable tie. Lepas tu dia sangkut macam ni. So aku boleh pegang macam ni. So daripada aku pegang cable tie nanti tangan aku merah, dia bagilah aku macam ni. Jadi tangan aku tak merah. Tu je lah aku nak cakap. Dia macam Jepun. Oh, there's a lot of things inside. We have kitchen towel. Toilet paper, wet tissue. Wet tissue ni dia flashable, dia hancur dalam air. Interesting kan? Lepas tu kita ada bamboo dish cup. Okay. Lepas tu kita ada hair dryer. Kat sini kau kena ada hair dryer. Kalau kau tak keringkan kepala kau, lepas tu kau keluar sejuk-sejuk, kau boleh demam. Aku tak main-main. Aku kalau cakap aku memang serius. Babak sakit ni kau jangan main-main. Lagi-lagi kat negara orang ni kau nak sakit-sakit. Janganlah Maaf cakap. Tak besar aku emo sangat ni. First we have tray. Banyaklah sepundal. Aku ni nak masak apa banyak-banyak. Sebab kita kan ada oven. So yalah, kenalah ada tray ni. Tak sangka pula sebanyak ni. Anyways, nanti aku akan tunjuk korang apa yang ada kat dalam rumah aku, okay? So aku akan macam yang tadi aku susun tu. Tunjuk korang. Ramah sekali. So ni kalau aku buat biskut ke apa ke, kan? Ni apa ni? Jangan cakap dengan aku tray Tray lah gila. Banyaknya tray aku. Aku nak buat apa banyak ni? Lepas tu tak sampai setahun kau berambus. Lepas tu barang-barang ni kau nak buat apa?
Aku akan bagilah student-student Malaysia yang duduk sini, yang perlukan barang. Setiap tahun kan student baru sampai. So bagilah mana-mana student yang nak, ambil lah. Actually kan kat sini kan, aku selalu shopping Dollarama. Kau tahu Dollarama tu best gila. Dia macam Mr. DIY. Dia macam eco. Tapi dekat Canada. Tapi harga dia tak macam eco. Harga dia DIY atas sikit. Macam Jasco pun ya. Berapa mahal lah. Tapi kalau kau pergi Canadian Tires ke, Canadian Local ke benda tak, Canadian Store, Canadian Tires, itu memang harga dia na'uzubillah minazalik. Mahal nak mampus. So Dollarama tu harga mampu milik. Macam tu. So I bought this dishwasher soap. You nampak? Dishwasher. So cute. I love it. This is my dishwasher. Aku tak pakai yang dishwasher yang picit-picit tu. Aku pakai yang sabun. Sedap lah bau dia. Jadi aku jimat. Faham tak? Kalau yang picit-picit tu, aku picit-picit, aku tak sedar aku dah habis. Yang ni murah pula tu. And orang putih, dia suka buat benda-benda yang macam sustainable. Benda-benda yang tahan lama, benda-benda yang jimat. Macam tu. So, diorang suggest pakai ni lah. So, ni aku dapat. Dalam ni ada dua. So, aku akan macam dengan air. Sat. Lepas tu aku tunjuk dekat kuali. Gitu. Hair dryer. Hair dryer dia boleh tahan lah harga dia. RM70. Kalau convert RM70 lah. Aku nak buat apa ni? Aku bawa aku punya hair dryer Dyson tau daripada Malaysia. Tak boleh pakai ya. Tidak. Ya Allah, besar gedabak. Tak boleh pakai. Aku sumpah mengamuk ya. Sebab what's the point? So ni hair dryer. We're gonna put it inside the bathroom. And this one is diffuser. Sebab dalam rumah ni, dia, kau tahu tak, sejuk kering. So you need diffuser. Dia udara kering kat dalam rumah ni. Tapi kan, mana dia punya spray tu? Dia punya air, dia punya pewangi tu. Anyway. So, bila kau masuk rumah, kasut-kasut lah. Just roller grocery shopping aku. Ni jaket aku ni tadi yang aku pasang tadi. Lepas tu ni aku punya toilet. Oh, aku lupa nak letak ni. Kat mana aku nak letak? So, kat sini ada tisu. Tisu ada. Rumah Mak Saleh ada tisu. Tapi aku beli bidet yang elektrik tu. So apa-apa memang aku akan spray tu. Aku tak boleh pakai tisu maaf cakap. Lepas tu ni barang-barang aku, ni luggage. Aku bayangkan ni macam mana aku nak bawa balik Malaysia balik ni. Kau bagi tahu aku. Ni baju-baju aku lah. Memang kalau aku masak bau dia baru sampai kat baju aku. Lepas tu yang ni kau ignore, ni mic aku, ni botol air aku. Ni tisu. Ni basuh tangan. Ni apa? Yang tadi tu lah yang aku tunjuk kau. Ni chopping board. Ni. Barang kat sini aku letak juga. Barang deterjen apa semua tu. Tu untuk kasut dengan tisu. Tu sampah kat sini. Dishwasher kat sini. Oven kat sini ni. Lepas tu kat situ ada tray oven tu barang-barang semualah. Ni barang-barang sudu semua, garpu kat sini. Ni bag-bag groceries. Ni bag-bag ziplock. Lepas tu kat sini adalah rempah-rempah ni daripada Malaysia aku bawa ni. Ni sikit, nanti insyaAllah ada lagi banyak. Ni barang-barang, ada pisau, ada blender, ada pot apa semua ni lah.
Cute. Ni ada teacup aku, ada cawan sikit. Ini kopi, ini teh. Ni teh daripada Taiwan, Jepun, China, semua ada kat situ. Malaysia, Melaka ada. Ni pinggan-pinggan exotic aku. Aku tak payah beli pinggan lagi dah. Memang aku akan make use of it. Ini Tupperware aku beli. Tu je lah. Nothing else. Aku pun tak nak barang banyak. Ni peti ais aku. Ni sampah, ya Allah. Tu sambal mak aku, alhamdulillah ada lagi. Ni skincare aku yang aku kena letak peti ais. Yang ni best gila, aku beritahu kau. Yang ni pun best gila root. InsyaAllah ni akan penuh juga ni. So that's it. Oh my god, bersepah. Sorry ni view aku. So itu saja sayang. Buang sampah. Lepas tu makan. Lepas balik. Bye guys. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe and share.